Tuan-puan yang mana ada rumah buat sewa ataupun duduk sendiri, saya nak tanya satu je. Dah ada dana kecemasan ke belum? Video ni khas untuk tuan-puan supaya kita sama-sama bersedia bila perkara yang tak dijangka terjadi. Baru-baru ni rumah sewa saya tirih masa hujan lebat. Ayak dia tirih macam waterfall dalam rumah. Bila tukang mai tengok, kata dia 2 pancong ayak yang rosak. Kena tukar semua. Kos dia RM1,450. Kalau dia minta RM2,000 pun, saya tetap kena bayar. Sebab saya tak tahu nak repair sendiri. Kalau masa tu saya tak ada simpanan, memang kalut dah. Takkan nak suruh penyewa keluar, cari rumah lain. Kita sebagai owner, kita ada buat agreement. Dan kita tetap kena bayar ganti rugi dekat penyewa. Tapi Alhamdulillah, saya ada buat dana kecemasan dalam bentuk emas. Dalam sistem public pun ada di akaun emas gap. Emas ni kita boleh tukar terus kepada cash ataupun kita boleh gadai. 1 ke 3 hari bekerja, duit dah masuk dalam akaun. Masa tu lah saya betul-betul faham kenapa penting sangat ada simpanan dalam bentuk emas. Nilai dia kekal, boleh pakai bila terdesak, tak perlu berhutang dan duit takkan habis boros belanja. Sekarang rumah tu dah siap dibaki, penyewa pun selesa balik. Saya pun tenang sebab tak perlu risau nak cari duit segera. Jadi kalau tuan-puan belum ada dana kecemasan, mulakan simpanan, simpan sikit-sikit dekat public gold. Biar kita bersedia sebelum musibah datang. Isi beg biru dan follow saya tunjukkan cara simpan emas dengan betul.